Aku dulu masa tak pernah pergi Thailand, aku kena kutuk ni member aku. Aku tak nak sebut siapa nama dia lah. Korang pernah nampak tak rider-rider Thailand kan? Berkonvoi Malaysia. Jalan konvoi kan, plate motor Thailand. Susah. Tak berapa nak nampak kan. Kita sungguh-sungguh ke sana. Yang ramai apa tahu? Assalamualaikum. Wish, boleh dikatakan kecoh sekarang ni. Yang itu hari video yang pertama ada Harley Davidson. Difahamkan exhaust standard, tapi tetap disaman oleh polis Thailand dengan kesalahan exhaust bising. Padahal exhaust standard keluar kilang tu. Okey, yang terbaru ni Tok Singa. Okey, sajalah ni kalau Tok Singa atau ahli keluarga dia atau kawan rapat dia tengok video ni, satu je aku teringin nak tahu. Apa dia? Siapa nama sebenar Tok Singa ni? Dulu kecoh pasal Long Tiger. Ni Tok Singa, tapi Tok Singa dia tak ada kecoh sangat pun. Okey lah, cuma aku tak berapa nak tengok dia punya. Dia suka buat live kan Tok Singa ni, dan dia ada buat perubatan Islam InsyaAllah satu hari nanti kan, jika aku perlukan perubatan tu, aku jumpa Tok Singa lah. Kalau tak perubatan pun saja nak lepak-lepak. Tok Singa! Nampak. Okey, cuma kat sini aku tertarik. Macam seolah anggota polis di sana sengaja mencari kesalahan. Satu anggota polis menangani sekumpulan peserta ride tu lah. Jadi kat situ dia kata 3 jam masa terbuang. Nak seronok-seronok ni, negara jiran. Tapi 3 jam dekat balai, macam tak best lah. Itu okey. Itu satu. Kedua, exhaust standard keluar daripada kilang pun kena saman dengan polis Thailand. Okey, seriously aku cakap, aku pernah ke Thailand 3 kali sebelum PKP. Bersama dengan grup Rimau Bikers. Kedua, ni sedih sikit lah sebab bersama dengan Gaus diketuai oleh arwah Wak Repsol. Haji Zamri Rimau ni 2 kali lah. Yang kali ketiga tu dengan Gaus. 3 kali tu aku rasa exhaust aku standard ke bising lah. Kalau kita perhatikan musim kot mencari kesalahan rider-rider Malaysia. Okey, korang dengar video aku ni betul-betul Kita nak bagi tahu kat sini. Korang dengar ni komen yang aku baca, difahamkan, polis Thailand difahamkan memang sengaja, seolah-olah sengaja mencari kesalahan pelancong-pelancong rider Malaysia ni. Tetapi ada komen cakap, rider-rider kat sana dibiarkan begitu saja. Exhaust bising kan, bawa laju ke apa ke kan. Tak tahu betul tak betul. Aku komen, aku baca komen. Okey. Jadi kat sini faham Okey, bagi aku halus-halus terangkan. Polis Thailand memberikan tumpuan yang serius kepada kesalahan-kesalahan warga asing dalam kurungan rakyat Malaysia. Kita jadi warga asing. Perbezaan dengan penguatkuasa ataupun pihak berkuasa ataupun polis, termasuk JPJ yang di Malaysia kan memanjakan warga asing. Okey, faham Pihak berkuasa Thailand, polis lah senjata Thailand kan, menyusahkan pelancong atau warga asing, rakyat Malaysia. Kita warga asing kat sana. Tapi di Malaysia ni, anggota polis dan DPJ kan mendatangkan kerisauan kepada rakyat Malaysia je. Warga asing enjoy. Enjoy dengan 3 roda. Tak ada road tax, tak ada insurans. Nampak? Tu situasi yang aku nak sampaikan sebenarnya. Tadi aku cuba nak sampaikan bahawa sekarang ni isu Tok Singa ni dengan geng rider dia menjadi perbalahan dua pihak. Yang satu tu dia sokong Tok Singa lah, sedih lah Tok Singa kena. Yang satu golongan lagi kata tak payah pergi Thailand lah, sibuk kan. Aku selalu pergi Thailand, elok je berkawan dengan polis Thailand apa semua. So terbagi kepada dua. Yang itu susah aku nak bagi aku berada di pihak yang mana, sebab aku dah tak pergi Thailand dah. Okey, cuma aku nak sampai kat sini. Korang perasan tak? Kita ni rider-rider ni bukan main seronok bangga kalau pergi Thailand. Bercerita, dah pergi Thailand. Aku dulu masa tak pernah pergi Thailand, aku kena kutuk ni member aku. Aku tak nak sebut siapa nama dia lah. Kan, kalau dia perasan lah. Kau main motor punya lama tak pernah pergi Thailand. Nampak kat situ tapi akhirnya sampai juga ke Thailand. Tapi 3 tahun je, setahun sekali je. Okey. Jadi kita ni yang sungguh-sungguh nak ke Thailand ni, pergi ride, bercerita. Aku nak tanya, korang pernah nampak tak rider-rider Thailand kan, berkonvoi Malaysia. Jalan konvoi kan, plate motor Thailand. Susah. Tak berapa nak nampak kan. Kita sungguh-sungguh ke sana. Yang ramai apa tahu? Warga Thailand yang datang ke Malaysia kerana bekerja, buka Tom Yum. Memanglah macam mana sekalipun kan, kalau dah namanya Tom Yum memang sinonim dengan Malaysia, Thailand. Tapi aku nak sampai kat sini kan, kita ni sungguh-sungguh menyumbang kepada ekonomi pelancongan Thailand. Tapi rakyat diorang ada ke? Kita sungguh-sungguh kan, seronok. Walaupun tak naik motor pun, kalau naik bas pun ada apa semua kan, trip melancong ke Thailand.
Jadi tak tahulah, pada pendapat aku, dah lah. Tengoklah akan datang. Kalau lepas geng Harley Davidson, lepas tu Tok Singa, lepas ni ada lagi satu lagi kumpulan yang meluahkan perasaan tak puas. Memang Saman boleh bayar. Dulu yang kes siapa tu, geng-geng DM yang ada satu, aku pun terpalit sebab apa? Aku buat konten pasal Saman tu, tapi aku sebenarnya buat review tu bukan Saman apa semua. Bukan Saman tapi mereka menghormati. Tapi tu kes lain lah kan. Geng-geng BMW. Masa tu uncle ada call aku, minta aku punya review tentang Saman tu dia lupuskan. Aku dah buat ulasan balik dah benda tu. Sebenarnya dia orang tak salah faham. Kan, orang Malaysia ni kalau dengar cerita, dia tengok yang mula-mula je, tengok tajuk je. Dia tak tengok sampai habis. Dia tak nampak mesej yang aku nak sampaikan. Nampak? Tapi tak apalah, itu dah kes lama. Yang terbaru ni, so kalau ni dalam jangka terdekat ni masuk kes ketiga, kalau ada lagi orang kata unsur-unsur seolah-olah macam memberikan tumpuan yang berlebihan untuk mencari kesalahan rider Malaysia yang memberi ataupun menyumbang kepada ekonomi pelancongan Thailand, dah aku pun setujulah kan. Tak payahlah sibuk-sibuk nak pergi Thailand, nak beri je kan. Tak payah kan. Boykot je. Aku berpihak kepada yang nak boykot ni. Yang kaki pergi Thailand sat lagi, habislah video aku ni kalau korang tengok. Aku kena kecam. Tak apalah. Tu pendapat masing-masing lah. Tapi ingat, kita kat Malaysia ni teruskan kehidupan, banyak-banyak berdoa, dan kita pun akan menyambut hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-69. Merdeka, merdeka, merdeka. Hari kemerdekaan yang ke-69. Ini 69 ni, korang nak terbalikkan macam mana pun tetap 69 lah. Janganlah ada lagi kan, macam tahun-tahun yang lepas bendera terbalik. Ni memang nak kena maki dah. Selain daripada kita menyambut kemerdekaan, kita kena perjuangkan untuk mengusir warga asing, pendatang haram, hanyut. Bila sentuh berkaitan dengan warga asing ni, yang aku nak kaitkan dengan dunia kenderaan ataupun pemotoran, sampai bila kita nak biarkan warga asing ni tanpa insurans dan road tax bermaharajalela di atas jalan raya? Kita ni rakyat Malaysia duk takut dengan polis, dengan JPJ. JPJ kalau dapat tangkap, dapat tahan korang kan, insurans road tax tak ada, sita habis. Sita. Betul. Sebab bukanlah dia ni, aku kat situ aku berpihak pada JPJ lah. Bukan semata-mata nak cari saman, nak kumpul saman. Dia sita tu sebab kalau korang punya kereta insurans tak ada, road tax tak ada, langgar orang lain, langgar kereta ke, langgar orang ke apa ke, yang jadi mangsa dilanggar ini tak dapat apa-apa. Kan? Sebab apa? Kereta kau, kenderaan kau, motor ke, tak ada insurans nak cover ni yang jadi mangsa kena langgar ni. So korang renew, road tax, insurans apa semua, so barulah boleh tarik keluar. Cerita pasal insurans road tax ni kadang-kadang ada yang alasan lupa. Sebab tak tampal kan. Sebenarnya kadang-kadang bukan lupa, sampai 6 bulan boleh lupa. Sebenarnya ada satu lagi, iaitu ni, duit. Yang ni pun aku pernah lalui. Kalau ada masalah keuangan, jumpa, cari aku sekarang. Bukan aku nak bagi duit. Masalah keuangan untuk renew insurans dan road tax kan mahal. Contohlah 1,000, tak cukup duit. Nak pinjam 800 boleh, nak pinjam 1,000 boleh, nak pinjam lebih pun boleh. Untuk korang perbarui insurans dan road tax, lepas tu bayarlah. Bayar secara ansuran. Aku sebenarnya tengah sakit kepala tu. 2 customer aku cancel kan. Yang satu loan dah lulus, yang satu dah booking kereta nak beli bayar cash. Tu Honda HR-V, loan dah lulus, dia cancel, tukar kereta lain. Aku cakap kereta lain aku boleh handle, dia tak nak. Dia nak dengan SA jenama tersebut. Aku tak nak sebutlah jenama tu. Kalau dia tengok video ni tak apalah kan, tak apa, tu hak dia. Yang kedua, Proton Imas dah booking dengan aku kan, cancel. Sebab apa? Tempat yang biasa aku deal tak ada stok. Dia sanggup pergi jauh sikit, walaupun jauh tapi janji ada ready stock. Banyak mesej aku nak sampaikan kat sini. Kalau korang rasa apa ni Caca Malbar kan, tak faham ke apa ke, lantak korang lah. Janji kau belanja like, share, follow, subscribe, komen. Kecam pun tak apa, tak ada hal punya kan. Janganlah kecam, aku ajar je. Nampak? Tersilapkan tekan subscribe seperti biasa daripada hujung rambut sampai hujung kuku jari kaki. Mohon ampun dan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan bye-bye.